Bismillahirrahmanirrahim. Sedarkah kita bahawa dunia hari ini berubah dengan begitu pantas? Teknologi berkembang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Dan salah satu teknologi yang sedang mengubah lanskap dunia ialah Artificial Intelligence atau ringkasnya AI. Bayangkan sebuah dunia di mana robot menanam padi, sistem pintar mengurus zakat dan algoritma menyusun strategi perniagaan patuh syariah. Ini bukan ilusi science fiction semata, tetapi realiti yang sedang menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat pengurusi majlis yang saya hormati, barisan panel kehakiman yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan loceng keramatnya. Seterusnya, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, penegak perpaduan ummah. Keusahawan AI dalam Islam menggabungkan teknologi dan keberkatan merupakan mawdu syarahan saya hari ini. Sebelum terus menutur bicara, izinkan saya menginterpretasikan frasa yang terkandung dalam mawdu syarahan saya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keusahawan merujuk kepada segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan kemahiran usahawan. AI pula ialah kecerdasan buatan, contohnya ChatGPT. Frasa teknologi pula merujuk kepada kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal, manakala keberkatan ialah sesuatu amalan yang mendatangkan berkat. Para hadirin yang saya muliakan, keusahawanan bukanlah asing dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri seorang usahawan, dan kini kita berdiri di ambang satu revolusi, iaitu revolusi AI. Maka inilah masanya untuk kita menggabungkan nilai-nilai Islam dengan inovasi teknologi, menjadikan keusahawanan sebagai satu medan dakwah dan kemajuan ummah. Namun persoalannya, bagaimana kita sebagai umat Islam boleh memanfaatkan teknologi ini dalam bidang keusahawanan tanpa mengobrolkan prinsip agama? Mari kita telusuri bersama tiga terasa utama dalam menggabungkan teknologi AI dan keberkatan Islam dalam bidang keusahawanan. Intipati yang pertama, AI sebagai alat memperkasakan ekonomi umat Islam secara patuh syariah. Saudara dan saudari, AI bukan semata-mata kecerdasan buatan, tapi satu anugerah ciptaan insan melalui ilham ilahi. Dalam Islam, teknologi harus digunakan untuk manfaat ummah. AI kini digunakan dalam sistem kewangan Islam, menyaring pelaburan patuh syariah, mengelakkan riba, gharar dan maisir. Di sinilah letaknya nilai tambah keusahawanan Muslim dengan menggunakan AI untuk membina model perniagaan yang adil, telus dan berintegriti. Namun, penting untuk kita faham bahawa teknologi hanyalah alat. Jika digunakan tanpa etika, ia boleh membawa kepada penipuan dan kezaliman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi asas bagaimana AI boleh diprogramkan untuk menyaring transaksi yang mematuhi syariat. Keuntungan bukan semata-mata dari margin, tapi dari keberkatan yang dijaga. Hadirin sekalian, intipati kedua, AI sebagai medan dakwah dan inovasi sosial dalam perniagaan. Pernahkah kita terfikir bahawa AI juga boleh menjadi alat dakwah? Perniagaan Muslim kini boleh membangunkan chatbot yang memberi nasihat kewangan Islam, sistem AI yang membantu ibu tunggal mengurus perniagaan dalam talian, malah mencipta aplikasi yang memudahkan urusan ibadah di samping aktiviti jual beli. Inilah makna sebenar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Riwayat Al-Tabrani. Keusahawanan bukan hanya untuk keuntungan peribadi, tetapi medan untuk menyebar manfaat pada masyarakat, dan AI mempercepatkan proses ini.
Inovasi sosial melalui AI seperti sistem pengagihan bantuan pintar atau penilaian mikro pinjaman secara adil mampu mengangkat martabat ekonomi golongan yang tertindas. Inti parti ketiga, etika dan tanggungjawab moral dalam penggunaan AI menurut Islam. Sidang Dewan yang budiman. Teknologi tanpa etika adalah ibarat pedang tanpa sarung, tajam dan membahayakan. Dalam Islam, setiap ciptaan manusia tertakluk kepada tanggungjawab moral. AI boleh meramal tapi tidak boleh menggantikan qada dan qadar. AI boleh mencadang tetapi nilai keinsanan tetap menjadi tunjang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa AI tidak boleh digunakan untuk manipulasi, penipuan atau pencabulan berversi. Keusahawanan Islam mestilah mendidik pengguna dan peniaga agar menjadikan AI sebagai wasilah, bukan matlamat. Hadirin yang dihormati, AI bukan musuh tetapi amanah. Keusahawanan bukan sekadar mencipta kekayaan tetapi membina keberkatan. Apabila AI disulam dengan nilai Islam, lahirlah satu tamadun ekonomi baru, iaitu canggih teknologinya, luhur akhlaknya dan berkat hasilnya. Ayuh kita bangunkan generasi usahawan Muslim yang bukan sahaja bijak menekan butang, tetapi bijak menimbang halal dan haram, bijak menganalisis data dan bijak meneliti hikmah. Sebelum menutup bicara, izinkan saya sampaikan serangkap pantun. Kilau cahaya si mentari pagi menyinar bumi penuh berseri. Semoga bicara ini memberi erti untuk dunia dan akhirat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.